Jadi ada kemungkinan dia memang kuat, ada kemungkinan dia tu macam cakap apa ni, kita orang tak buat tahap tu pun. Jangan bagi idea. So yang duk gelak ni saya follow dah lama dah. Malah ketika 7 Oktober tu pun ada yang Bismillah, dia tak tunjuk dia gelak waktu tu, dia tunjuk macam ini adalah kerja Hamas yang kena berdiri balik tu. Macam mana nak kata don't start a war you cannot win. So dia salahkan Hamas. Dia kata 7 Oktober tu lah permulanya. Hampa yang start dulu seolah-olah. Kat Malaysia pun ramai. Masalahnya orang Malaysia ni dia ada pembahagian dari segi pemahaman. Orang yang anggap Israel tu as a nation of God, soalan saya simple je. Kalau dia orang nation of God, takkanlah Hil Rajab tu dihalalkan darahnya? Kanak-kanak tu yang sadis sangat peristiwa tu. Takkan dihalalkan. Kalau dia orang nation of God, takkanlah orang-orang yang yang dah putus kaki dia dipasang besi, dihalau daripada utara ke selatan. So dia orang ni dia tak faham perang ni. Dia orang tafsirkannya sebagai Islam lawan Yahudi. Walhal dekat sana gereja pun kena juga. Ni ada peraturan baru dekat tebing barat. Kalau macam contohnya kalangan Armenian Apostolic Church dan juga Georgian Orthodox Church, Georgian pula dah, Greek Orthodox, bukan Orthodox Church lah senang kata. Ada macam-macam kan. Kalau dia orang nak buat operasi, dia orang kena bayar cukai. Di tanah tebing barat sekarang di East Jerusalem. Tebing barat. Ini maklumat yang baru saya dapat. Dia kena bayar cukai. Cukai yang tinggi jugalah. Kalau tak dibayar, tanah boleh kena sita. So ini adalah land grab. Ada yang diugut nak sekat kewangan. Macam salah satu church yang Armenia diugut nak ambil tanah. Jadi kalau macam 10 tahun akan datang, kalau dia orang naikkan cukai, korang boleh cakap apa? Sama juga. Orang Islam dah hadap benda ni dah. Dia land grab dengan cara apa hak kau nak ada kat sini? Moyang aku ni beli tanah ni waktu zaman Uthmaniyah. Mana ada Uthmaniyah dah sekarang? So dia main legal aspect dia dari segi undang-undang moden, cukai, dan konsep Amerika Syarikat yang saya setuju adalah no tax without representation. Kalau kau nak cukaikan aku, kau kena bagi aku kerusi untuk dalam parlimen untuk aku bersuara. No tax without representation. Agak-agak ada ke kerusi mereka? Agak-agak ada ke? Kita tengok parti mereka, dominan parti-parti Yahudi yang macam Likud, Yesh Atid, Kahol Lavan, Blue and